Bila cakap pasal ikan buntal, semua orang tahu ikan ni beracun. Tapi, korang tahu tak racun apa yang ada dalam badan dia? Nama racun tu tetrodotoxin. Lebih beracun dari sianida. Racun ni ada pada hati, kulit dan organ seks diorang. Walaupun daging dia sedap dan agak mahal, ikan ni tidak boleh dimakan sembarangan. Sebab proses penyediaannya jauh lebih rumit berbanding ikan biasa. Sekali korang termakan daging yang dah tercemar racun, saraf akan lumpuh. Korang akan sesak nafas, tapi otak tetap sedar sepenuhnya sampai jantung berhenti. Dan ingat, tak ada penawar sampai sekarang. Sebab tu, nak siang ikan ni bukan kerja main-main. Hanya chef profesional yang ada lesen khas je boleh sentuh. Kalau orang biasa yang potong, memang tempah maut lah jawabnya.